Ada wanita sangka kalau haid datang tiap bulan maksudnya ovulasi normal, tapi sebenarnya tak semestinya begitu. Saya jumpa ramai wanita yang haid tetap datang tapi bertahun-tahun tak hamil. Bila buat scan PCOS pada kedua-dua ovari, siap ada cyst lagi. Ini realiti senyap ramai wanita PCOS, haid datang tapi tak cukup kuat untuk ovulasi. Kenapa boleh jadi macam ni? PCOS ni gangguan hormon. Ovari keluarkan folikel tapi banyak folikel tu tak matang, tak pecah dan ovulasi tak berlaku. Walaupun ada darah keluar sebab hormon tak stabil, itu bukan tanda ovulasi sebenar. Nak tahu betul-betul ada ovulasi atau tak? Boleh buat follicular tracking scan. Guna OPK test beberapa bulan berturut-turut track suhu basal badan, tengok tanda cervical mucus, cek hormon progesteron hari ke-21 kitaran. Kalau awak tengah TTC dan rasa stuck, tolong jangan anggap semua okey hanya sebab period datang. Kita kena bantu hormon untuk ovulasi yang betul-betul matang. Efforti Taro, ikhtiar lembut untuk wanita PCOS, inositol, mayo, bantu folikel matang dan stabilkan insulin. 24 vitamin dan mineral, lengkapkan nutrisi hormon. Phytoestrogen semula jadi, bantu balance estrogen. Inulin, prebiotik untuk kesihatan usus dan penyerapan nutrisi. Minum 1 sachet setiap pagi sebelum sarapan, rasa taro yang sedap, tak pahit dan mudah larut, bebas hormon sintetik. Klik link sekarang atau join live untuk mula ikhtiar. Dapat percuma 26 video protokol Dr. Rai.